Menurut penganalisis logam berharga HSBC, James Steele, walaupun emas dikenali sebagai aset safe haven, harga emas masih boleh turun naik dalam jangka pendek kerana dipengaruhi faktor seperti kadar faedah, nilai dolar Amerika Syarikat dan sentimen pasaran global. Maksudnya, emas tetap sebagai aset perlindungan nilai jangka panjang, tetapi harga emas tidak sentiasa naik secara lurus. Turun naik harga adalah perkara normal dalam pasaran emas. Harga emas dipengaruhi oleh kadar faedah dunia, kekuatan dolar dan sentimen ekonomi global. Itulah sebenarnya penyimpan emas berpengalaman tak fokus pada harga saja hari ini. Mereka fokus pada jumlah gram yang mereka miliki. Sebab sejarah dah buktikan jangka pendek adalah normal, tetapi nilai emas kekal dalam jangka panjang. Orang yang faham konsep emas, dia tak akan tunggu lagi harga yang perfect. Mereka hanya konsisten menyimpan emas. Bila harga emas turun, penyimpan tambah lagi lebih banyak gram emas. Bila harga naik, mereka tetap senyum, nilai simpanan emas mereka dah meningkat dan sebagai penyimpan emas bertega, mereka terus tambah gram emas mereka. Soalannya sekarang, awak dah mula simpan emas ke belum? Atau awak masih lagi tunggu harga yang tak pasti? Jom, bermula hari ini. Klik peluang sign up, saya akan tunjukkan cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.